Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam وشرع لعباده القادرين حج بيته الحرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام البررة. أما بعد، فيا ضيوف الرحمن ويا وفد الله بالأرض المقدسة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروه واكثروا التلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى تتحلوا عن الإحرام. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, khatib ingin mengajak diri sendiri serta seluruh para Dhurufur Rahman sekalian agar sama-sama memperkukuhkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa beriltizam melaksanakan perintah-perintah Allah, memperbanyakkan amal ketaatan serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebaik-baik bekalan bagi menghadapi kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Marilah kita bersama-sama membanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu sekalian Nabi dan Rasul, serta berusaha menghidupkan sunnah baginda dalam setiap aspek kehidupan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kasih sayang serta syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Ya ma'syaral hujjaj rahimakumullah, pada hari yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, kita berhimpun di bumi Arafah yang suci bagi menzahirkan ubudiyah serta pengabdian yang tulus dan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan agung ini bukan sekadar himpunan jutaan manusia secara fizikal, bahkan ia merupakan manifestasi kesatuan umat Islam yang datang dari segenap pelosok dunia, berhimpun dengan satu tujuan, menghadap satu kiblat dan mengangkat satu kalimah tauhid sebagai lambang keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah, sesungguhnya ibadat haji mempunyai maqasid, yakni tujuan dan matlamat yang sangat besar. Ia mendidik manusia mengenal hakikat kehambaan, memupuk disiplin, membina perpaduan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wukuf di bumi Arafah
merupakan kemuncak ibadat haji. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah, yang bermaksud haji itu adalah bumi Arafah. Ibadat haji merupakan madrasah tarbiyah yang mendidik manusia membina jati diri dan kekuatan rohani. Tarbiyah yang dilafazkan oleh jutaan jemaah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, adalah pengisytiharan tauhid dan keabsahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqasid utama haji ialah memurnikan akidah manusia daripada segala bentuk kesyirikan, ketaksuban dunia dan pengabdian kepada hawa nafsu. Masyarakat Madani tidak akan dapat dibina tanpa asas tauhid yang kukuh. Tamadun yang kehilangan nilai ketuhanan akan mudah rosak dengan kezaliman, keruntuhan moral dan hilangnya sifat kemanusiaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita para dhuyufur Rahman yang berhimpun di padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah, fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan malaikat bagi mereka yang berada di bumi Arafah sepanjang waktu afdal berwukuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Lihatlah kamu semua kepada hamba-hambaku. Mereka datang berhimpun kepadaku dengan keadaan yang bertebu dan kusut." Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini menunjukkan kemuliaan mereka yang datang memenuhi panggilan Allah dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Haji mendidik manusia supaya bersifat tawadhu, meninggalkan kesombongan dan merasai hakikat bahawa semua manusia hanyalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar dhuyufir rahmani rahimakumullah. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman dalam bukunya Al-Maqasid fil Manasik menyatakan di antara maqasid penting ibadat haji ialah membentuk insan yang berdisiplin, berakhlak mulia dan mampu mengawal hawa nafsunya. Larangan-larangan ketika berihram seperti tidak memotong kuku, tidak memakai wangian serta menjauhi pertengkaran dan perselisihan bukanlah sekadar tuntutan zahir semata-mata, bahkan ia merupakan tarbiyah ilahi yang mendidik jiwa agar patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga adab, mengawal emosi serta menghormati hak dan perasaan orang lain, inilah asas penting dalam melahirkan masyarakat yang harmoni, bertamadun dan hidup dalam suasana saling menghormati serta kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maqasid larangan ini ialah membentuk masyarakat yang berakhlak, berdisiplin dan menghormati hak orang lain. Masyarakat Madani tidak dapat ditegakkan tanpa akhlak yang baik, tanpa kesabaran dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jemaah haji yang dihormati, menegakkan kembali kecemerlangan tamadun Islam dalam dunia moden memerlukan pembangunan insan yang seimbang antara rohani dan material. Haji mengajar manusia bahawa kemajuan sebenarnya bukan hanya terletak pada pembangunan fizikal, tetapi ia turut melibatkan pembangunan jiwa dan akhlak. Akhlak yang diajar dalam haji bukan sekadar hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan sesama manusia, yakni hablum minan nas. Ketika berjuta-juta manusia berhimpun di tanah suci, mereka dilatih untuk bertolak ansur, membantu antara satu sama lain dan menjaga kemaslahatan bersama. Inilah asas penting masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Dunia hari ini sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Cabaran seperti keruntuhan akhlak, perpecahan masyarakat, krisis keluarga, tekanan jiwa dan hilangnya nilai kemanusiaan. Maka maqasid haji hadir membawa penyelesaian dengan membina manusia yang beriman, berakhlak dan mempunyai tanggungjawab sosial. Ketahuilah, serta yakinlah, Islam adalah agama yang syumul dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Yang bermaksud, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam bukan sekadar ibadat khusus, tetapi ia adalah sistem kehidupan yang membina keseimbangan. Yang membina keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat. Ibadat haji mengajar manusia tentang nilai pengorbanan, kesabaran dan usaha. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah, kita meneladani usaha Siti Hajar yang tidak pernah putus asa mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini mengajar masyarakat supaya sentiasa berusaha membangunkan kehidupan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melontar jamrah pula, kita diajar untuk melawan hawa nafsu, sifat tamak, ego yang menentang bisikan syaitan yang menjadi punca kerosakan masyarakat. Haji juga menghidupkan kembali sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup melaksanakan perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan anak yang sangat dicintai. Maqasid daripada kisah ini ialah membina masyarakat yang sanggup berkorban demi Islam, keamanan dan kesejahteraan umat. Sesebuah masyarakat tidak akan menjadi madani tanpa pengorbanan, amanah dan keikhlasan daripada setiap anggota masyarakat. Ma'asyiral dhuyufir rahman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui khutbah wada telah menggariskan asas penting pembinaan masyarakat bertamadun. Baginda menegaskan tentang kesucian darah, harta dan maruah manusia. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan keadilan sosial, keamanan dan penghormatan terhadap hak manusia. Khutbah wada' juga menyeru kepada persaudaraan, menolak kezaliman dan menghapuskan diskriminasi. Semua ini merupakan asas penting kepada pembentukan masyarakat yang berpaksikan wahyu ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Yang bermaksud, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggangi setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Sesungguhnya seruan haji menghimpunkan manusia dari seluruh dunia bagi membuktikan bahawa Islam ialah agama perpaduan, rahmah dan kesejahteraan sejagat. Semoga ibadat haji yang kita laksanakan menjadi sebab lahirnya umat Islam yang lebih bertakwa, berilmu, berakhlak dan mampu membina masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum ولمشايخنا ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
الحمد لله القائل في كتابه الله أكبر وهو أصدق القائلين وأتموا الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل في الحديث الشريف خذوا عني مناسككم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخواني الأعزاء marilah kita semua mensucikan niat menunaikan haji ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kehambaan pada Rabbul Jalil. Seperti mana ayat Al-Quran yang dibacakan di atas yang bermaksud dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Umat Islam hari ini sedang menghadapi cabaran besar, antaranya serangan pemikiran, krisis identiti, perpecahan dalaman, kebergantungan kepada kuasa luar, serta kelemahan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan dan teknologi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم." Bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itu akan mendapat azab yang besar. Jemaah haji yang dirahmati Allah, untuk membina semula peradaban ummah, kita perlu kekuatan dalaman berasaskan iman, ilmu, akhlak dan ketakwaan. Kita juga perlu kekuatan luaran, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta keberanian menghadapi musuh Islam dengan strategi dan hikmah. Islam tidak akan bangkit hanya dengan semangat, tetapi Islam akan bangkit dengan perancangan, perpaduan serta tindakan bersepadu. Pembinaan peradaban bukan sekadar kemajuan pembangunan atau teknologi semata-mata. Ia bermula dengan pembinaan insan, keluarga, masyarakat dan negara. Ia mesti berpaksikan akidah yang sahih, syariat yang adil dan akhlak yang mulia. Justru itu, di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, berintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kedaifan dan dosa-dosa lalu, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan berubah diri menjadi insan yang lebih baik untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi setelah haji ini. Haji yang mungkin kali pertama dan terakhir untuk kita. Jemaah haji rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga manasik haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat membina ummah yang kuat dan berwibawa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang bermaksud, kamu adalah umat terbaik
Kamu adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan kamu beriman kepada Allah. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما، واجعلنا من عبادك الصالحين، وادخلنا في زمرة الأتقياء السالمين الفائزين في الدارين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين. وأعلى يا ربنا دينك على عليين. اللهم اجعل سائر بلدان المسلمين لا سيما بلدنا ماليزيا آمنة مطمئنة سخية رخية أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، وعملنا عملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
استووا واعتدلوا صفوفكم يرحمكم الله. Lurus dalam kata soft, sempurnakan soft tuan-tuan dan puan-puan, samakan tumit dan bahu tuan-tuan dan puan-puan. Tahassatu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan jamak tamam salat zuhur dan salat asar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan mendengar dan bersama-sama kita mengaminkan bacaan doa khutbah atau bacaan doa Arafah yang akan dibawa oleh Dr. Sirajuddin. Tafadhal mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ya Allah, Tuhan yang maha mengasihi hamba-hambanya, yang maha mendengar rintihan dalam diam dan tangisan dalam sepi, pada hari yang agung ini, hari Arafah yang penuh keberkatan, hamba-Mu ini datang menyembah, datang merintih, datang mengadu dengan jiwa yang penuh kekurangan, dengan hati yang syarat kelumpuhan. Ya Rabb, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu kerana Engkau telah memilih kami serta menyebut kami yang serba kekurangan ini menjadi tetamu-Mu. Di bumi yang suci ini, bumi para anbiya, di tanah yang Engkau muliakan dengan ibadah haji, berjuta-juta manusia mendambakan panggilan ini, namun hanya kami yang Engkau kehendaki sampai ke sini. Kami bukanlah siapa-siapa, namun Engkau telah memuliakan kami dengan jemputan-Mu ini. Maka terimalah kami yang hina ini. Maka terimalah kami yang hina ini sebagai tetamu-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai Engkau sedang menatap rintihan kami ini dari langit yang tinggi, andai Engkau sedang mendengar suara hati kami yang merintih dalam hening ini, maka saksikanlah ya Allah bahawa kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa, namun penuh harapan, yang datang kepadamu tanpa bekal selain pengharapan yang tiada putus-putusnya. Ya Allah, kami sering melupakan-Mu ketika senang, namun kini kami datang mencari-Mu dalam duka. Namun Kau tidak pernah menolak hamba-Mu yang kembali, tidak pernah menghina yang datang bersujud. Maka terimalah kami ya Allah, sebagaimana Engkau menerima mereka yang lebih mulia. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa yang dilakukan dalam terang maupun tersembunyi, yang kecil maupun yang besar, yang disengajakan maupun terlupa. Betapa banyak lidah ini pernah berdusta, betapa banyak mata ini melihat yang haram, betapa banyak kaki ini melangkah ke jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui betapa menderitanya diri kami dengan lumuran dosa. Bersihlah kami ya Allah, bersihkanlah kami ya Allah daripada dosa. Ampunkanlah kami ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami. Engkau sahajalah yang mengetahui kelemahan diri kami zahir dan batin. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, supaya kami dapat memperbaiki kelemahan diri kami ya Allah. Basuhlah hati kami dengan taubat yang tulus, sucikanlah jiwa kami dengan cahaya-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak ke syurga-Mu tanpa keampunan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak ke syurga-Mu tanpa keampunan-Mu ya Allah. Namun kami tak kuat menanggung azab-Mu jika Engkau menolak taubat kami. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam hati kami. Selamatkanlah hati kami dari sifat-sifat yang keji, dan jauhilah kami dari perkara-perkara yang boleh mematikan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa mencari masa depan kami di akhirat nanti, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas kematian kami. Ya Allah, kami sekalian keluar menuju kepadamu dan berhenti di bumi Arafah, tanah yang suci. Kepadamu lah kami meletakkan segala harapan kami. Kepadamu lah kami mohon kemurahan rahmat. Kami takut kepada dosa kami. Oleh itu, kepadamu lah kami berlindung dari bencana dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmat-Mu dan redha-Mu. Maka kami sekalian datang berwukuf ke tanah suci-Mu yang mulia ini, dan berada di tempat ibadah yang agung ini, dengan harapan mendapat rahmat dan keampunan-Mu. Dan janganlah Kamu hampakan harapan kami semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan linangan air mata ini. Rahmatilah keluarga kami, ibu bapa kami, pasangan serta anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan seluruh zuriat keturunan kami.
Peliharalah mereka dengan lindungan-Mu. Satukanlah hati kami dalam kasih sayang yang Engkau redai. Jadikanlah mereka insan yang taat kepada-Mu, yang membimbing dan dibimbing menuju jalan syurga-Mu. Sekiranya ada antara mereka yang sedang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada yang berada dalam kesempitan, maka luaskanlah rezekinya. Wahai Tuhan sekalian alam, kurniakanlah rahmat dan keampunan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Satukanlah hati umat ini, kuatkanlah tali persaudaraan kami, hapuskan segala persengketaan, perpecahan dan kebencian sesama kami. Berikanlah keamanan kepada umat Islam di setiap penjuru dunia, di Palestin, Syria, Yaman, Rohingya dan seluruh bumi yang berdarah. Dan gantikanlah air mata kami dengan senyuman yang penuh syukur, dan gantikanlah luka kami dengan keampunan dan ketenangan yang Engkau limpahkan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dalam menunaikan ibadat haji ini. Jadikanlah setiap langkah, lafaz, gerak dan diam kami sebagai amal yang Engkau redai dan diterima. Kuatkanlah tubuh kami untuk menyempurnakan ibadah ini. Jauhkanlah kami daripada segala kekeliruan, kelalaian dan kesilapan. Bimbinglah kami dalam setiap ibadat kami, agar setiap niat dan amal ini benar-benar hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak mungkin kaki kami mampu melangkah ke tempat ini kecuali Engkau yang menguatkannya. Tidak mungkin tergerak di hati kami ingin menunaikan haji kecuali Engkau yang menggerakkan. Tidak mungkin seringgit pun kami miliki kecuali Engkau yang memberikan. Tidak mungkin kami sihat kecuali Engkau yang menyihatkan. Tidak mungkin lidah ini dapat menyebut nama-Mu kecuali Engkau yang membimbingnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakanlah kepada kami haji yang mabrur. Kurniakanlah kepada kami haji yang mabrur. Kurniakanlah kepada kami haji yang mabrur. Haji yang diterima dan diberkati oleh-Mu, yang dengannya Engkau hapuskan segala dosa kami yang lalu, yang menjadikan diri kami hamba yang lebih tunduk, lebih syukur, lebih sabar, lebih reda dan lebih mencintai-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami pulang dari bumi suci ini dalam keadaan yang sama. Ubahkanlah kami menjadi insan yang Engkau cintai dan redai. Ya Allah, ya Rahman, jika ini kali pertama kami menjejakkan kaki ke tanah suci, janganlah jadikan ini kali terakhir. Panggillah kami lagi untuk menjadi tetamu-Mu, ya Allah. Berikanlah kami rezeki, kesihatan dan kekuatan untuk kembali menjadi tetamu-Mu, ya Rahman. Kerana hati ini telah jatuh cinta pada rumah-Mu. Rindu ini tidak akan pernah cukup dipuaskan dengan hanya sekali kunjungan. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan yang hakiki, kebahagiaan keluarga yang sakinah, rezeki yang halal lagi berkat, dan akhir kehidupan kami yang husnul khatimah. Lindungilah kami daripada segala fitnah dunia, kejahatan makhluk dan segala yang boleh merosakkan iman di dada. Simpanlah untuk kami tempat yang indah di syurga-Mu nanti. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan. Jadi dalam usia kami yang berbaki ini diisi dengan amal dan takwa. Kurniakanlah kami kesihatan yang baik, sama ada jasmani maupun rohani, agar kami dapat terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Rabbal Alamin, kurniakanlah rezeki yang luas, halal lagi diberkati, yang mencukupi keperluan hidup kami dan keluarga kami, yang mendekatkan kami kepadamu, bukan yang melalaikan dan menjauhkan kami dari jalan-Mu. Limpahkanlah keberkatan dalam setiap usaha dan pekerjaan, agar dapat kami sumbangkan kembali ke jalan agama dan kemanusiaan. Wahai Tuhan yang Maha membalas setiap amal, lindungilah kami dari azab api neraka-Mu. Lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu. Lindungilah kami dari azab api neraka-Mu. Sesungguhnya kami terlalu lemah untuk menanggung panasnya, teramat hina untuk menghadang murka-Mu. Ampunkanlah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami, masukkanlah kami ke dalam golongan yang Engkau kasihi lagi redai.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lembutkanlah hati kami. Jangan biarkan ia keras seperti batu bila tidak menangis kerana suburkanlah rasa takut kepadamu, agar kami lebih menjaga lidah, mata, tangan dan seluruh tubuh kami. Hindarilah kami dari menjadi orang yang tertipu dengan amalnya sendiri, yang menyangka dirinya telah baik, sedangkan jauh dari rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon syurga-Mu yang abadi, syurga yang ada di dalamnya ketenangan, kenikmatan dan rahmat-Mu yang tiada bandingan, tempat berkumpulnya para nabi, syuhada dan salihin. Masukkanlah kami dan keluarga kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, tanpa azab, dengan penuh kasih sayang-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sekali lagi kami memohon agar jadikan haji kami ini haji yang mabrur, haji yang memberi makna, yang membawa perubahan, yang menanamkan benih takwa dan menyuburkan amal. Jadikanlah kami insan baru yang lebih baik selepas pulang dari sini, yang lebih sabar, lebih zuhud, lebih tawadhu, serta tidak lagi berpaling daripada jalan-Mu walau setapak jua. Ya Allah, Ya Rahman, teguhkanlah kami di atas jalan kebaikan. Berikanlah kami istiqamah dalam amal salih. Janganlah Engkau biarkan kami tergerincir selepas Engkau tunjukkan jalan. Hidupkan hati kami dengan cinta kepada Al-Quran. Ringankan lidah kami dengan zikir dan doa. Penuhkanlah hati hari-hari kami dengan ibadah dan kebajikan, agar kami mati dalam keadaan Engkau redha. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyaknya kami telah leka, namun Engkau juga tahu betapa kami ingin berubah. Maka bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkan maksiat dan mendekatkan diri kepadamu. Bantulah kami untuk menjaga salat, berpegang teguh kepada sunnah Nabi-Mu, untuk hidup dengan penuh rasa takwa dan syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, tundukkanlah dunia dalam genggaman kami, namun jangan sesekali Engkau benarkan dunia bertakhta di hati kami. Ajarkan kami untuk bersyukur walau sedikit. Ajar kami untuk bersabar walau berat. Ajar kami untuk sentiasa bersangka baik kepadamu walau diuji sehebat mana. Ya Allah, berilah rezeki yang cukup untuk kami bantu orang lain, bukan rezeki yang membuatkan kami lalai dan sombong. Jadikanlah tangan ini sentiasa memberi, bukan meminta-minta, dan jadikanlah harta kami sebagai alat untuk meraih syurga-Mu, bukan sebagai kehancuran jiwa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Engkaulah Tuhan kami yang tiada sekutu bagimu, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu. Kami datang kepadamu hari ini bukan dengan membawa amal yang hebat, tapi dengan hati yang penuh harapan dan tangisan keinsafan. Ya Allah, Ya Rahman, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerjanya kami dan betapa besarnya Engkau. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu, sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya dengan jiwa yang tenang serta redha dengan ketentuan-Mu, dan Engkau redha kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah setiap titisan air mata di Arafah ini sebagai penyaksi keinsafan kami, setiap denyutan jantung ini sebagai lafaz tasbih kepadamu, dan setiap hela nafas ini sebagai tanda kami tidak mampu hidup tanpa rahmat-Mu. Tulis nama kami dan keluarga kami dalam senarai hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Tuliskanlah nama kami dan keluarga kami dalam senarai hamba-hamba-Mu yang Engkau ampuni pada hari ini. Dan dengan Kau biarkan kami pulang dengan tangan kosong. Dengan apa kami mensyukuri nikmat haji ini, Ya Allah, kecuali semata-mata berharap kepadamu. Terimalah doa ini, Ya Rahman. Terimalah rintihan ini, Ya Rahim. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Jadikanlah hari ini, saat ini, detik ini sebagai detik keampunan, detik perubahan bagi diri kami dan seluruh umat Islam.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa jiran-jiran kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami mohonkan apa yang telah dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami meminta perlindungan dari apa yang pernah diminta perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan syurga tanpa hisab, dan berilah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami, supaya kami dapat melakukan sebab-sebab yang membawa kami ke arah syurga. Selamatkanlah kami, ya Allah, dari sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, ya Tuhan tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dalam Islam dan matikanlah kami dalam Islam. Allahumma ja'al akhir kalamina fi hadhihi dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'al akhir kalamina fi hadhihi dunya syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan jadikanlah hati kami hati yang sentiasa menyadari akan hakikat ketuhanan, dan hati yang merasai keagungan kerajaan-Mu dan masa depan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa menyadari masa depan kami di akhirat nanti, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas kematian kami. Ya Allah, ya Tuhan selamatkanlah kami semasa berada dalam kubur. Selamatkanlah kami semasa berada dalam kubur. Jadikanlah kubur kami satu taman dari taman-taman syurga, dan selamatkanlah kami dari segala angkara azab kubur, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan selamatkanlah kami semasa dalam perjalanan menuju mahsyar. Selamatkanlah kami, ya Allah, semasa berada di padang mahsyar, dan masukkanlah kami ke dalam 7 golongan yang mendapat bayangan naungan arasy-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan ya Allah, ya Tuhan ampunkanlah dosa-dosa kami, dan maafkanlah kesilapan kami zahir dan batin semasa kami dijalankan hisab. Hisablah kami, ya Allah, dengan hisab yang sedikit. Berikanlah peluang kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan berilah kesempatan kepada kami meminum air kolam Nabi kami Al-Kautsar. Selamatkanlah kami semasa menyeberangi titian Siratal Mustaqim, dan masuklah kami ke syurga-Mu bersama orang-orang yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sekalian keluar menuju kepada-Mu dan berhenti di padang Arafah umpama mahsyar. Kepada-Mu lah kami meletakkan segala harapan kami. Kepada-Mu lah kami memohon kemurahan rahmat. Kami takut kepada dosa-dosa kami, ya Allah. Kami takut kepada dosa-dosa kami, ya Allah. Kami takut kepada dosa-dosa kami, ya Allah. Oleh itu kepada-Mu lah kami berlindung dari bencana dosa-dosa kami. Ya Allah, Tuhan Engkau-lah yang memiliki seluruh hajat orang-orang yang memohon, yang mengetahui seluruh kandungan hati orang-orang yang sedang merintis dan merayu. Ya Allah, ya Tuhan perkenankanlah permohonan kami ini. Mustajabkanlah doa kami ini, ya Allah, dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas kepada-Mu, ya Rahman. Betapa ramai makhluk yang Engkau ciptakan, betapa sedikit yang berada di Arafah ini, ya Allah. Dengan apa kami bersyukuri nikmat haji ini, ya Allah, kecuali berharap kepada-Mu, ya Allah. Terimalah haji kami, ya Allah. Terimalah haji kami, ya Allah. Terimalah haji kami, ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura.
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم يا الله يا رحمن، ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami. Engkau menjanjikan haji yang mabrur, bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Alangkah indahnya jika kami Engkau pilih demikian, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui betapa menderitanya diri kami dengan lumpuran dosa, betapa sengsaranya hidup kami dengan menutupi aib, betapa hinanya diri kami dengan maksiat. Bersihkanlah kami, ya Allah. Bersihkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami kepada orang tua kami. Ampunkanlah dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampunilah jikalau mereka menyesal melahirkan kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada orang tua kami. Ampunilah jikalau mereka menyesal melahirkan kami. Ampunilah dosa kami kepada keluarga kami, ya Allah. Kepada anak-anak kami, jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat. Berikan kesempatan bagi kami memperbaiki segala-galanya. Ampunilah ya Allah jika di sekujur tubuh kami ini ada harta haram. Di rumah kami banyak barang-barang haram, padahal Engkau haramkan ke syurga bagian tubuhnya ada daging haram. Berikan kesempatan kami untuk menyucikan diri kami dari harta haram, ya Allah. Jauhkanlah sejauh-jauhnya, ya Allah. Maka cukupilah diri kami dengan rezeki-Mu yang halal lagi diberkati, ya Allah. Ya Allah, yang maha mendengar, hanya Dikaulah tumpuan harapan kami. Jadikanlah kami muslimin ini menjadi suami yang benar-benar, menjadi ayah yang jujur, menjadi lelaki yang saleh. Jadikanlah kaum muslimah ini menjadi isteri yang salihah, menjadi ibu yang salihah, menjadi muslimah yang terpelihara. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, keturunan yang lebih baik daripada kami. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, keturunan yang lebih baik daripada kami. Lindungi dari kederhakaan dan kehinaan dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, berkatilah sisa umur kami. Berkatilah sisa umur kami. Berkatilah rezeki yang Dikau kurniakan kepada kami. Berkatilah ilmu yang Dikau kurniakan. Berkatilah sisa umur ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam, ya Allah. Selamatkanlah umat Islam, ya Allah. Jangan biarkan Dikau saksikan kami terhina seperti ini. Persatukanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang sentiasa menyedari akan hakikat ketuhanan. Hati yang sentiasa menyedari keagungan kerajaan Engkau dan masa depan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang hanya mengabdikan diri kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, supaya dapat kami lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Engkau dan meninggalkan segala apa jua yang dilarang oleh Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa menyedari masa depan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kami agar berterima kasih kepada kedua ibu bapa kami dan berbuat baik kepada mereka. Menggesa kami supaya merebut peluang berbakti kepada mereka, bersungguh-sungguh melakukan kebajikan kepada mereka, merendah diri menghormati mereka, mewasiatkan kami supaya mengasihani mereka sebagaimana mereka memelihara dan mendidik kami semasa kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa mereka. Dan ampunilah dosa-dosa mereka. Redailah mereka dengan keredaan yang melayakkan mereka mendapat segala keredaan-Mu. Dengan Engkau meletakkan mereka di dalam syurga kemuliaan-Mu, keamanan-Mu, kemaafanmu dan keampunan-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapa kami dengan sesempurnanya. Keampunan yang dahulunya Engkau hapuskan dosa-dosa mereka yang terdahulu dan kejahatan yang mereka lakukan secara berterusan. Rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu. Rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu yang berterusan. Rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu. Dan dengannya Engkau mengingari tempat pembaringan mereka di dalam kubur. Engkau amankan mereka pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Ya Allah, kasihanlah di atas kelemahan mereka, sebagaimana mereka telah mengasihi kami ketika kami lemah. Rahmatilah mereka ketika mereka terlalai daripada mengingati-Mu, sebagaimana mereka tetap mengasihi kami semasa kami masih kecil. Ya Allah, peliharalah bagi mereka kasih sayang yang telah Engkau curahkan di dalam hati mereka, belas kasihan yang telah Engkau penuhi hati mereka, dan kelembutan yang telah Engkau sibukkan ke atas anggota mereka. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah kami penyejuk mata hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah kami penyejuk mata hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami penyejuk mata hati mereka, Ya Allah. Pada hari kiamat, terdengarkanlah kepada mereka sebaik-baik seruan daripada kami pada hari kiamat. Jadikanlah mereka disebabkan kami dalam kalangan ibu bapa yang dicemburui disebabkan anak-anak mereka yang saleh, sehingga Engkau mengumpulkan kami dan mereka serta sekalian muslimin di dalam syurga-Mu yang penuh kemuliaan, di tempat penetapan rahmat-Mu dan tempat aulia kekasih-Mu, bersama orang-orang yang telah Engkau kurniakan sebaik-baik kenikmatan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, apalah kiranya Engkau akan lakukan pada detik, saat dan ketika ini kepada seorang hamba yang hina, seorang hamba yang mengaku berdosa dan bersalah, yang merayu kepadamu di atas kejahatan, yang bertaubat kepadamu kerana dosanya, yang memohon keampunan kepadamu kerana kezalimannya, yang mengharap kemaafanmu kerana kesilapannya, yang merayu kepadamu supaya tercapai segala hajatnya, yang mengharapkan limpahan rahmatmu pada tempat wukuf ini, walaupun dengan dosa yang begitu banyak, laksana buih di lautan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Rabb, Ya Rabb, dengan apa kami mensyukuri nikmat haji ini, Ya Allah, kecuali berharap kepadamu. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Engkau menjanjikan haji yang mabrur, bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Alangkah indahnya jika Engkau kami pilih demikian, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau mengetahui betapa menderitanya kami dengan lemburan dosa, betapa sengsara hidup kami dengan diliputi dosa, betapa hinanya kami. Bersihkanlah kami, Ya Allah. Bersihkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah jika mereka menyesal melahirkan kami. Ampunilah dosa kami kepada keluarga kami, Ya Allah. Kepada anak-anak kami, jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat. Berikanlah kesempatan bagi kami memperbaiki segala-galanya. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang saleh dan salihah, para pemimpin yang mencintai umat-Mu, para pemimpin yang teguh hidup di jalan-Mu, para pemimpin yang benar-benar menjadi suri tauladan bagi kami. Ya Allah, Ya Maha Agung, undanglah kami, keluarga kami dan keturunan kami dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, Ya Allah. Izinkanlah kami bertemu dengan mereka, Ya Allah, bertemu dengan Rasul-Mu, bertemu dengan kekasih-kekasih-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana
ودعاءنا وتمم تقصيرنا يا الله، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا وتب علينا وعلى أزواجنا وعلى والدينا وعلى أولادنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وأخلص نياتنا وجمل أخلاقنا وأحسن عاقبتنا في ديننا ودنيانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه قناعه وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أن نزل أو نزل، أن نظلم أو نظلم، أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Baik, dengan ini saya sudah bacaan doa Arafah. InsyaAllah tuan lepas itu tuan sambung sini dengan doa-doa yang tuan telah asaskan, dan kita berharap semuanya